Hello guys, sekarang Mi dekat KB Mall sebab Mi nak pergi beli iPhone 16 Pro dekat Switch dekat KB Mall ni. So, jom, let's go. Okay, Mami Utamani. We are here. Let's go. Ni mama punya. Tapi dia letak dalam kedai. Okay. Yang ni saya tak suka colour dia. Guys, tak record dekat dalam Switch tadi guys, tapi saya dah beli. Tada! Tak minta telefon mah. Nanti kita buat unboxing. Big girl purchase. Big girl purchase. Oh, pusing tengok baju raya. Kat asal ke sini? Ha? Bawah. Ni kat bawah ni. Warna forest green. Ya. Baju raya saya dah settle guys. Jadi saya tak apa dah lah nak cari baju. Ini tak jumpa baju lagi, tak beli baju lagi. Lepas tu kulat-kulat nak milihnya. This is KB Mall for you guys. Mana? Ambil bang. Oh, ada biskut raya lah kat bawah. Tak masuk lagi ke? Ya Allah. Ni ya, makan baju sini. Ada kita. Okay guys, so sekarang saya nak unboxing iPhone yang saya beli tadi. Sekarang Apple tengah ada promotion. Dan juga kalau korang beli iPhone 16 punya series, sebenarnya korang akan dapat free AirTag, yang Apple AirTag tu. Tada! Oh my gosh korang. Okay korang, saya dah beli iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro Natural Titanium 512GB. Never knew that I would like someday use iPhone 16 Pro. Bila korang beli ni iPhone 16 Pro ataupun iPhone 16 series or 15 series, saya tak pasti. I rasa 16 series kot korang akan dapat free Apple AirTag. Walaupun I tak tahu I nak guna untuk apa nanti, tapi dapat free lah. Harga dia RM139. Alright, so total ni iPhone 16 Pro 512GB campur dengan dia punya, I ada beli add-on dia punya yang kalau korang terjatuhkan phone ataupun apa-apa yang dia total loss tu, dia akan cover dalam masa 1 year. Yang warranty dia tu add-on RM299. So total is berapa? Total dia RM6,000 guys. It's RM6,000. Mari kita buka. Mari kita buka guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ni. Allah, susah pun nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, atas pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih sebab memberi rezeki dapat beli iPhone baru. Sebab iPhone 13 saya ni dah jatuh banyak kali dah. Oh my, wow.
korang. iPhone 16 korang. iPhone 16 Pro. Takut nervous. Ui, tahu ni. Okay, so this is my phone. Tak buka lagi depan. Macam tu. Lepas tu ada USB-C. So, jom kita. Guys, comel. Lepas tu dia ada ni yang apa nama touch ni tepi ni, aku lupa dah nama dia ni. Yang untuk kamera bagai tu kan. Let's go. Berdebar. Ya Allah, comelnya. Astagfirullahaladzim. Allah, bekal sekejap lagi dah. Okay, so kita onkan dia. Kita on gitu je lah dulu sebab tangan aku shaking tu. Tangan aku shaking ni, sumpah shaking, nampak tak? Kita tunggu dia on. I beli 512GB sebab dah on. Tiring. Shaking. Guys. Saya ada bodyguard saya kat sini. Bodyguard saya, dia bodyguard tapi saya yang bodyguard dia, guys. So cantik everyone. So cantik. Dekat dalam dia ni nantilah I setting sebab I nak setting kat rumah and then I nak transfer data daripada iPhone 13 ke iPhone 16 Pro. Okay, so ya Allah weh, lawa gila weh. So lagi I akan pergi pasang dia punya screen protector. And casing dia I ada dah beli a few. Yang ni dengan yang ni. Kita pakai yang clear dulu ya dok. Pakai clear dulu, lepas tu nak pergi pasang screen protector. Lepas tu nak balik. Lepas kita nak kejar masa. Nak kejar masa. Tada! Okay, so kita masuk casing ni. Oh my gosh. So itu sahaja unboxing dia guys. Ni dia punya USB-C adapter. Kalau korang nak beli ori, kena belilah. Ya Allah. Dia Dynamic Island. Lepas tu dia ada benda ni kat tepi. Apa benda tau weh? Yang kontrol apa tah? Kontrol apa eh? Tak ingat kontrol apa. Tapi korang boleh ambil gambar, tekan kat sini je. Lepas tu zoom pun boleh guna yang ni je. Macam tu. So excited. Okay. So jom kita pergi letak screen protector. Kita buat screen protector dulu. Okay, dah selesai dah letak screen protector. Sekarang kita nak menuju ke Hanis Maira pula. Nak angkut dia pula. Ya. Tak ada gambar-gambar lagi, boleh kira rumah kan? Nak hantar nasi bukan macam.